Saya cat sendiri, saya main pattern sendiri untuk yang ni. Okay. Kiranya homemade lah. Homemade Okay. je yang ni. Tangan ni yang buat. Okey. Okey, nama saya Aaron. Saya sebenarnya lahir di Perak, tapi saya menetap di Kedah dah lebih pada 10 tahun lah. Selain Kedah memang kuat. Okey, so cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni. Kereta apa ni bang? Okey, kereta saya ni Proton X70. Okey. Keluaran tahun 2022. Memang boleh nampak lah tak sama macam Proton X70 hard standard tu ada kan. Betul. Sebab kalau X70 ni banyak orang label sebagai kereta orang tua. So kita buktikan walaupun dia kereta orang tua, kita boleh jadi mudahkan dia. Okey, so cerita sikit konsep kereta ni. Okey, konsep kereta saya ni, saya sebenarnya bawa konsep Mafia. Okey. Tapi Mafia ni dia lain sikit. So saya tagline dia Siam Mafia. Jadi Mafia. konsep yang saya main memang nak bagi nampak garang lah. Okey. Okey, so daripada segi modifikasi secara ringkas lah untuk bahagian luaran ni, apa je yang dah buat? Okey, secara ringkas dia, saya buat livery wrap. Okey. Lepas tu saya ada custom hood. Ni Evo 9 punya hood. Okey. And then tu saya ada pasang macam diffuser, splitter, juga sport rim dan juga wrap. Kebanyakan saya main wrap dengan cat lah dekat kereta ni. Wheel arch ni sebenarnya kalau boleh nampak dekat bahagian sini, saya cat sendiri. Oh, cat sendiri? Saya cat sendiri, saya main pattern sendiri untuk yang ni. Okay. Kiranya homemade lah. Homemade je yang ni. Tangan ni yang buat. Okey. Okey, untuk rim saya menggunakan TE37 color bronze, size 18 8.5 JJ. Okay. And then suspension ni saya masih lagi pakai hard ori tapi spring custom by K&Q Autopart. Ya, memang lower lah. So daripada segi pemanduan macam mana, keras? Pemanduan memang tak keras, memang sedap. Walaupun kita atas highway dia lagi stabil. Okey. So bila saya speed lagi sedap. Okey, yang lagi menarik ni dekat bahagian saya punya engine cover dan juga dalam engine nantilah. Wah, cerita sikit. Abang buka. Okey, saya buka kejap Full airbrush. Okey. Full airbrush. Okey. Yang ni full airbrush daripada sahabat saya K&Q Autopart. Okey. Dan kami menggunakan konsep Mafia John Wick dalam kami punya engine cover ni. Dan juga ni adalah sulaman tangan. Sulaman tangan. Ya, yang ni semua memang ni dekat kedai di Sungai Petani lah. Dia tolong buatkan. Dan yang ni sahabat saya K&Q Autopart yang dia punya design dan dia yang buat airbrush ni. Okey, menarik. Okey bang, cerita sikit untuk bahagian dalam. Okey, untuk bahagian dalam ni saya buat wrap lah. Untuk saya punya dashboard apa semua ni. Dan wrap ni saya sendiri yang wrap. Wrap sendiri? Saya wrap sendiri, saya tak hantar kedai pun. Untuk yang ni saya yang beli dan juga saya potong, saya wrap untuk bahagian-bahagian dekat dalam kereta ni, pillar, dia punya sunshade yang untuk cover dashboard ni semualah. So macam mana proses nak wrap tu? Proses nak wrap ni of course saya nak kena cabut banyak benda lah kan. Sebabnya memang agak mencabar mula-mula tu. Tapi bila kita dah selalu buat uji kaji dulu, saya cabut dan saya buat. Dan benda ni makan masa lebih kurang dalam 5-6 jam lah baru nak siap. Siapkan satu hari juga semua? Satu hari juga saya siapkan semua. Okey, tu tong merah tu apa dia tu? Okey, tong merah ni kita panggil Dragon Nose. Dragon Nose. So bila kita tekan ni dia akan keluar asap lah. Okey bang, jadi apa lagi next project abang untuk kereta ni? Next project untuk kereta ni saya mungkin nak up stage 2. Sebab currently dia dah remap stage 1. Dan mungkin saya nak tukar dia punya exhaust kepada full system lah. Sebab sekarang ni saya menggunakan sistem exhaust catback. Jadi saya dah remap, dah ada port embeng tapi masih tak puas lagi. So memang next iaitu saya punya project lah. Dalam Shotgun Bliss ni tugas dia sebagai apa? Okey, tugas saya dalam Shotgun Bliss ni sebagai admin Kedah. Dan juga saya sebagai salah satu marshal dalam Shotgun Bliss lah. Okey bang, terima kasih banyak bang. Baik. Alright.